Alhamdulillah kiri kanan. Situ satu. Ya. Belakang pula nampaknya. Oh, belakang pula nampaknya. Triple start eh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat dan sejahtera selalu. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam misi ikan bilis. Hari ini 15 hari bulan 1 bersamaan hari Sabtu pukul 2.30 petang. Ada rezeki saya untuk turun memancing kali ini. Alhamdulillah. Terlebih dulu saya ingin memohon maaf kepada penonton semua. Sebab minggu lepas saya tak berkesempatan untuk menghasilkan video disebabkan kesuntukan masa. Sekejap nak cek kereta sekejap. Dah lock ke belum? Okey, lock. Biasalah bila keadaan COVID dah hampir reda sekarang, kehidupan dah kembali normal, tugasan pun dah banyak, nak memohon cuti pun susah. Di hujung-hujung minggu ada pula majlis-majlis kahwin dan pelbagai-bagai acara. Hari ini cuaca cerah dan diramakan sedikit berangin lah. Di awal-awal tahun ni di Port Klang adalah hari yang sesuai untuk memancing sebab cuacanya dah panas dan air pun tak berapa tinggi, tidak melepasi bacaan 5 meter lah. Paling tertinggi kalau tak silap sampai hujung bulan ni 4.8, 4.9 saja. Okey, memang sesuai untuk memancing dengan keadaan air yang sederhana dan juga keadaan cuaca yang panas. Bot ikan bilis dah siap. Okey, pancing dah siap. Saya dah siapkan awal dari semalam lagi sebenarnya. Petang Jumaat tu saya dah datang untuk menyiapkan bot. Hari ini tinggal sikit-sikit sajalah. Okey, hari ini saya mancing di tempat biasa iaitu di Paluh Pintu Gedong. Hari ini saya dalam bot ni solo, seorang saja. Tapi di luar sana ada rakan lagi, ada satu bot lagi. Nanti saya kenalkan. Kita tak boleh berlengah lagi sebab air dah pun masuk. Kelihatan di sana juga seperti saya nyatakan tadi, hari ini hari Sabtu. Ramai rakan-rakan kita untuk turun memancing lah, terutama di sebelah petang. Okey, insyaAllah mudah-mudahan hari ini ada rezeki kita. Keadaan sikit berangin Seorang je. Kenapa tak percaya? Bacaan air hari ni yang tertinggi 4.4. Kira air sederhana lah, yang terendah 2.0 ke, tak silap. Memang air kelajuan sederhana. Hari ni saya membawa pancing 3 di belakang dan 3 di sini. Total 6. 2 banglah, 1 multiplier dan 3 spinning. Kalau rajin saya akan turunkan semualah. Kalau kurang rajin nanti kita tengok apa je yang turun. Doakan yang terbaik. Semoga trip planning sukses dan selamat pergi dan selamat kembali. Okey, jom, start. Dengan dok. Itu dia. Okey. Okey, rakan-rakan, satu hobi ni. Okey, good luck Okey, mungkin kita bertemu sekali lah di lubuk yang kita nak pergi mancing. Hari ni memang sampai pagi ni je. Bagi Wak rakan saya tu, Wak Kul yang merepair bot tu, dia agak susah sekarang untuk menaikkan bot ke docking dia sebab air tak tinggi. Agak susah kita nak keluar, ditolak oleh angin ni. Ya.
Tak, Palu. Okey, itu dia rakan-rakan sepenggalan kita. Dia baru balik dari menjaring. Ada yang menjaring, ada yang memancing. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Hari ni kita mancing selama 12 jam saja. Kita akan balik antara pukul 4 pagi ataupun paling lewat pukul 6.30 pagi mesti sampai ke Pengkalan balik. Tidak air, macam biasalah air tak ada. Di musim panas gini, mancing di waktu malam memang seronok sebab cuacanya tidak terlampau sejuk. Saya bagi sedikit panduan panduan memandu di waktu malam. Di waktu malam, jika anda tidak pasti apakah bahaya di depan anda ataupun ada sesuatu objek, anda harus kurangkan kelajuan dan cuba perhatikan betul-betul lah apakah objek di depan anda. Tujuannya, jika anda kurangkan kelajuan, anda mungkin sempat mengelak kalau ada objek yang anda mungkin terlanggar, sempat mengelak, dan jika terlanggar pun impak dia tidaklah terlampau kuat. Kurangkan kelajuan, amalkan kelajuan selamat jika anda tidak pasti apakah bahaya ataupun rintangan di depan anda. Dan satu lagi, jika boleh, jika anda ada pasangan, kawan, amalkan sistem badi. Kawan-kawan lain memerhatikan keadaan sekeliling. Okey, dua mata tekong memerhatikan pemandangan, ada lagi dua mata rakan anda memerhatikan keadaan persekitaran, akan lebih selamat. Okey, saya selalu gitu, kadang-kadang saya tak pasti. Ada rakan di sebelah, apakah benda di depan tu, dia akan cuba tengok dan pastikan apakah objeknya. Okey, itu je sebahagian dari tips memandu di waktu malam. Itu dia rakan-rakan. Petang-petang minggu memang ramai lah di sekitar Port Klang ni.
Sahabat-sahabat saya memancing sama ada di selat ataupun di luar. Angkat tangan sikit, brother. Hai Paman. Hai. Itu dia rakan saya Wan Arizal ni, orang hebat ni. Dengan boat Queen Control dia. Oh, cukup cantik oh. Santai-santai, Man. Santai-santai Jom lah keluar. Seorang. Wah. Ha? Puas menarik aku tengok ya. Tapi hasil alhamdulillah ya. Boleh tahan lah. Baru nak keluar ni. Pagi-pagi besok aku balik. Okey, good luck Okey, enjoy. Alright. Okey, tu dia rekan saya. Ramai situ pun ada. Satu biji. Belakang pun penuh Di sekitar selat. Bagi penonton di luar sana, masa sesuai untuk mancing di Port Klang. Dapatkan trip anda dengan tekong-tekong tosohok di Port Klang Itu pun ada rakan kita. Itu dia. Okey. Cukup meriah sampai ke malam acaranya. Di dalam selat ni persekitarannya terkawal tak ada ombak-ombak besar, terlindung lah dan selamat. Kalau nak keluar dengan keluarga pun sesuai. Cukup seronok Lepas penat bekerja, segala permasalahan dah selesai, kerja pun dah selesai. Kata orang kepala pun tak berat lah. Keluar memancing, cukup meriangkan. Di sini pun banyak juga ikan-ikan dia, bukan tak ada. Ada kena umpan dengan cara-caranya, ikan ni pun ada. Okey, kita teruskan keluar ke Palu kita. Yang saya nyatakan tadi, ada dua buah pun Sekarang kita dah sampai di depan first spot. Kita akan berhenti sebentar untuk mengambil umpan dan saya akan kenalkan rakan saya tu. Inilah dia. Duduk dia sampai lah. Orang nak umpan kita tak nak tahu. Anu ni. Itu dia, kita dah bertemu rakan kita tu dari satu pengkalan tadi. Mama nak sotong. Nak sotong? Tu Mr. Dog kita. Hai Dog. Hai. Tu dia, ada dengan kau. VIP hari ni. Okey. Man, pelapuan tu ke mana-mana ni. Dok, mana Dok? Apa? Panggil. Dah lipat 15. Dek. Ini umpan kita Sotong mana sotong? Tu dia. Berapa ekor Dok kau punya Dok? Bagi aku yang ada ongnya Dok Oh, tu dia umpan kita sotong. Sotong berapa Dok? Dok, 10 Sotong 10. Kali lipat 15 Berapa Dok? Mungkin 3 buah pot lah. Nanti hang masuk spot tak boleh? Cepatlah jalan, saya tunggu duduk je. Okey. Buat paman lah. Hai, jangan, nanti ikut kau orang je. Dok, berapa Dok? Yang buat. Woi, berapa ni? Bagus tanduk. Woi, berapa? Sekejap lah. Berapa? Okey, potong berapa ni? 10. Okey. Nak tiga meniaga. Potong kali 15. Jalan. Belakang. Belakang lupa lah. Jalan. Line 4 Hah? Line 4. Depan lah, depan. Ni ke? Jangan Dok.
lah dengan ambil umpan. Kawan-kawan macam pun dah bergerak. Kita pun bergerak lah. Kita di hujung Westport Lepas ni kita akan terus ke laut lepas. Tampaknya ada sedikit alunan manja lah. Waktu sekarang pukul 4.28 ni, hampir pukul 4.30 petang. Kita dah sampai ke spot yang kita nak memancing tu. Alhamdulillah. Perjalanan sikit agak bumpy tapi biasalah tu. Kita nak cuba sangat. Kita tengah nak mencari lobok-lobok. Okey. Rakan-rakan kita pun nak mula menurunkan saut. Kita pusing-pusing dulu. Cuaca amat panas panas. Tenang dulu. Mudah-mudahan kita parking di tempat yang betul lah. Okey. Alhamdulillah. Kita bagi boat lurus dulu. Keadaan cuaca cukup cantik ya. Anda lihatlah langit tu. Tiada awan tebal Semua kelihatan awan-awan yang nipis. Angin pun sesedap rasa. Kita pun dah selamat bersauh. Waktu sekarang pun pukul 4.30. Okey, kita rehat sekejap. Lepas tu kita turunkan pancing. Pancing dulu. Okey. Kita masih menggunakan dua mata Dua mata. Satu depa setengah. Ini 50 pound. Oh, ini bukan ni. Ini untuk spinning. Turun ke satu dulu. Tengok hasilnya macam mana. Test market. Okey cuy. Angla dah siap satu. Kita ambil umpan. Tempat ni yang ni dah mati dalam perjalanan tadi mati. Kita pelah dua dia. Menjimatkan umpan umpan kita tak banyak. Pancing ada 6. Atau satu pun boleh. Test dulu. Pancing pun dah kumpul Inilah rupanya sotong dah dioperate Oh, ini sedap ni. Biasa kita tangkupkan kepala di atas ni. Ikut selera masing-masing Okey. Okey. Kita cuba ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tes satu dulu. Okey, turun. Okey, satu dah turun. Okey, kita turunkan seterusnya. Macam ada tarikan Macam sudah ada tarikan Betul. Ceng dah goyang-goyang. Ada kan? Sabar dulu. Satu lagi ni. Dia baru cium-cium. Wih. Anak
lagi belum. Okey, sambung. Tunggu dekat PLM dia tadi Alright. Okay. Pukul 5.29 5.30. Semua pancing dah diturunkan. Cukup-cukup rajin saya ni. Cukup-cukup bersemangat. 3 di belakang. Dan 3 di sebelah kiri 3 berumpankan sotong dan 3 lagi berumpankan udang lipan. Tak ada apa yang boleh dibuat sekarang, cuma berdoa dan menunggu. Tengok apakah hasilnya. Pemandangan cukup cantik. Angin pun ada. Taklah panas sangat. Okey, nanti kita sambung kalau ada hasilnya, insya-Allah. Tengok hasilnya. Come on. Kapal. Kita tengok hasilnya. Tu dia rakan kita. Alhamdulillah, lesson kita. Dog lesson dapat lesson. Ya, tadi bangga aku nak. Alhamdulillah. Hasil kita yang pertama Spinning udang lipan. Udang lipan. Spinning. Kau dah faham kagau tu spinning lah. Kenapa? Kenapa? Jenak. Tak masalah. Manis-manis je. Hebat. Ini dah. Ayo. Kita pasang umpan baru. Udang lipan Udang lipan. Okey. Tunggu hasilnya. Bye. Alhamdulillah.
sambil kita menikmati pemandangan senja. Seekor lagi lepas naik tu, lihat yang manis-manis saja. Alright. Waktu sekarang hampir pukul 7.10 petang. Berakhirlah untuk misi sebelah siang. Lepas ni kita akan bermisi di sebelah malam pula. Setakat ni hanya 2 ekor saja. Sambutan agak perlahan kali ni. Kita tengok pula di sebelah malam. Kita ada banyak masa lagi sampai pukul 3 ataupun pukul 4 pagi. InsyaAllah, mudah-mudahan malam ni ada juga tarikan yang agak megah lah. Suasana cukup cantik, air tenang lah, agak sederhana lah. Ada sikit kocak tu, biasalah laut kan. Okey, nanti kita sambung lagi di sebelah malam pula. Okey, yang terbaik, mudah-mudahan ada hasil yang boleh dipaparkan dalam video kali ini, InsyaAllah. Mama dia dok. Dok, mama dia. Mama dia. Mama dia. Minta kali. Baguslah dok. Go, Abang. Go. Apa nak dok? Duduklah. Minta kali dia. Wow, alhamdulillah. Ini dia yang kita cari-cari. Ada tepukan dari jiran Ini yang kita cari. Alhamdulillah. Terima kasih, dok. Baru saja pindah Baru pindah dapat panggilan dari jiran sebelah. Katanya ada mama-mama jenahak sini. Tu dia. Alhamdulillah. Keluar. Udah lipan. No mata. Oh, telah habis. Telah habis, kena potong lah umpanya. Inilah dia. Terbaik. Ikan ni. Alhamdulillah. Okey. Kita teruskan lagi. Baru ada semangat. Kita buka mata baru. Kita ada banyak mata. Okey, siap. Okey. Kita nantikan. Mudah-mudahan ada lagi di situ. Okey. Ya. Alhamdulillah. Walaupun tak besar, cukuplah yang manis-manis saja.
Alhamdulillah. Ayam manis-manis je dok. Tadi berapa kilo tadi? Tak besar lah dok, yang tu tak besar. Dalam 2 kilo je. Sekejap siap ni tak sampai sekilo lah ni. 900, 800. Ini memang sedap ni. Bawa masak 3 rasa. Steam ke? Memang marvelous ni. Alamak. Batu dia hilang ni. Rumput. Tarikkan tukar dia punya tanduk tanduk dia dah repot. Satu kerja lagi kita nak menukar tanduk di tengah malam ni. Jap, ini tanduk yang baru Tadi dia punya pin ni dah repot, batu pun hilang. Semangat nampak. Oh dia dok. Semangat nampak. Semangat dok. Terima kasih dok. Ada cukai tu, tahu kalau masuk sini. Boleh dok, boleh, tak ada masalah dok. Tarikkan kita masukkan batu baru nombor 8. Okey. Nampaknya jiran sebelah kita pun garau. Adakah? Okey, siap. Alright. Okay, touchdown. Minta tali. Minta tali dia. Duduk lah. Belakang pula bukan. Wah, 20 kilo. Hampir. Oh, dah nampak. Bayang dia. Oh, dia makan tali sebelah lah, patut berat. Tapi ini mama ni. Mama. Alhamdulillah. Macam belakang makan. Okey, tunggu suspend. Mama dia. Alhamdulillah.
Oh, terbaik. Balik. Aduh, sikit pinggang. Aduh. Okey. Alhamdulillah. Susah juga. Oh. Ambil tempat balik. Okey, kita betulkan dulu. Minta kali dia. Sakit pinggang tu. Sakit pinggang. Tapi tak apa. Okey, sudah nampak. Alhamdulillah. Manis-manis Ekor. Alhamdulillah bertubi-tubi diserang menjelang malam ni. Penat. Kita minum dulu. Okey, jangan buang masa. Dia tengah ada ni. Lipan lipan. Oh, sebelah pula bunyi. Okey, pas sedang lucing ni. Okey, terbaik. Okey, kita nak settlekan ikan dulu. Nanti kita sambung. Nampaknya ada tarikan dasar Terus campur 1145. Ada ikan ke Mat? Sembilang makan sotong nanti. Alhamdulillah, 9 makan sotong. Yang jauh setengah ni
Ini 9.5 manis punya manis. Alhamdulillah 9 Alhamdulillah nambah-nambah. Kita baru pindah ke tempat yang ketiga. 1, 2, 3. Baru melabuhkan sawah je tadi. Kita tarikkan dari sini. Baik. Agak besar ini agak besar. Kita ambil tangguk dulu. Kita tengok apakah ikannya. Kemungkinan baguk ataupun pari je. Kalau tak silap ini pari daun sebab terdapat ekor dia macam ada daun Macam tu. Dan lihat ekor dia. Ada daun macam daun. Tak besarlah, dalam 5-6 kilo kot. Baik. Hantar laporan dulu. Dok, masuk dok. Halo. Pari daun seko, pari daun seko. Rasanya 1 kilo besar kan? Tak besar lah dok, dalam bawah 10 kilo lah. Waktu sekarang pukul 12 tengah malam lah. Tadi sebenarnya nak berpindah, akan kita pun dah berpindah. Tengah angkat pancing depan 2, tiba-tiba di belakang ada tarikan Ada hasil dia. Kita jangkakan, bukannya baguk tetapi pari. Sikit saja sikit saja. Mata yang kedua makannya. Sudah dinamakan rezeki. Buang dia punya duri dulu. Duri tu dia. Hampir tu 2, 3, 4 inci Okey. Aku ujar duri dia. Kenapa aku buang kain Okey, kita biarkan situ dulu. Kita naikkan pancing sebab kita nak pindah lagi. Dia tarikkan Okey. Bila sebut nak pindah je dia tarikkan. Okey, kita rehat dulu. Kita tengok macam mana. Alhamdulillah.
pasirnya. Oh, di sana pun ada eh. Oh, kiri kanan tu. Oh, kiri kanan tu. Alhamdulillah, sebelah sana pula. Kiri kanan. Tak kali dia. Kiri kanan eh. Oh, kiri kanan tu. Okey, selamat. Ini spesies lain eh. Ini spesies lain. Ini tebal pipi. Tu dia. Spesies lain. Alhamdulillah kiri kanan. Situ satu. Ya. Belakang pula nampaknya. Oh, belakang pula nampaknya. Oh. Kita start eh. Belakang, tiga. Masuk dah, tiga. Lukai, kebayang sol. Udah. Oh, tiga. Alhamdulillah. Tarik nafas dulu. Dok tiga. Yang 1 kilo. Okey. Jangan buang masa. Jangan buang masa. Rumah ditolan. Tolan dia dulu. Pun ditolan. Semua ditolan. Okey, yang ni tak ditelan. Tolan juga. Terbaik. 3 sekali ya. Sekarang pukul 1.45 pagi. Kita akan diramalkan balik pada pukul 3 pagi. Kita akan mula angkat sauh dan kemas akan pusing dalam 3 suku lah. Jadi ramalkan sampai ke Pengkalan dalam pukul 5. Cuaca cukup cantik malam ni. Angin pus-pus biasa. Tak susah sangat, dia pun tak panas sangat. Memang nyaman. Alhamdulillah. Umpan pun ada tinggal 4 ekor lagi. Sedang hidup lah. Itu lebih tu 1-2 ekor lebih tu biasa. Sekarang hampir pukul 2.45 pagi. Sebentar lagi kita akan mengakhiri misi hari ini. Alhamdulillah ada juga hasilnya. Nanti di Pengkalan dah siang sikit saya akan tunjukkan hasilnya. Ada jugalah bertahan juga untuk seorang nak pancing. Sebentar lagi saya akan berkemas-kemas untuk balik. Perjalanan akan mengambil masa dalam 2 jam lah dari sini untuk sampai ke Pengkalan. Okey.
Alhamdulillah, pukul 4.45 pagi kita selamat sampai Pangkalan. Suasana masih awal lagi sunyi dan sepi. Okey, seperti mana yang dijanjikan, mari kita lihat apakah hasil ikan kita. Alhamdulillah, bertahanlah. Kira satu. Tu dia. Dua. Tiga. Mari Daud. 5 6 7 8 9 10. Ini jenayah terbesar sekali. Dan seekor semilang laut. Alhamdulillah, inilah dia hasil kita. Okey, ni dia. Tu dia. Itulah dia rezeki kita malam ni. Dari petang pukul 4 saya turun. Sekarang pukul hampir subuh 5.45. Adalah sikit rezeki. Okey, ulasan hari ni cuaca memang cukup cantik, air pun memang cukup cantik. Umpan yang kita bawa ada belen 3 ekor. Saya dah bagi gambar dekat kawan saya tadi tu. Semua cantik lah. Pancing pun turun 6-6. Saya pun agak bersemangat jugalah, rajin. Paling saya rajin. Alhamdulillah. Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang telah sudi menonton video-video yang saya telah terbitkan. Terima kasih juga kepada komen, pandangan dan sokongan dan juga doa yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Biasa sebelum saya akhiri video ni, saya ingin mohon maaf jika ada salah dan silap saya sepanjang video ni. Mudah-mudahan anda terhibur. Tak banyak sangat cakap lah hari ni sebab seorang kan. Sebab ada walkie-talkie, ada kawan sebelah, boleh juga lah bersembang-sembang. Kita bertemu lagi insyaAllah di rancangan Misi Ikan Bilis ataupun Sembang Santai Ikan Bilis. Saya akhiri video ni dengan ucapan salam kasih sayang. Kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.